Empat, bapa saudara Nabi SAW yang sempat dengan kenabian baginda, namun dua yang beriman dan dua tidak beriman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baginda Nabi SAW memiliki banyak ibu saudara dan juga bapa saudara. Namun begitu, berkaitan dengan bapa saudara, hanya 4 sahaja bapa saudara baginda Nabi SAW sempat dengan kenabian baginda Nabi SAW. Yang pertama adalah Abu Talib. Namun sayangnya beliau meninggal dalam keadaan tidak sempat Islam. Yang kedua adalah Abu Lahab, iaitu musuh baginda Nabi SAW. Yang ketiga adalah Hamzah, bapa saudara yang disayangi oleh baginda Nabi SAW dan syahid dalam peperangan Uhud. Dan yang keempat adalah Abbas, bapa saudara Nabi SAW yang amat menyayangi baginda Nabi SAW serta beriman, bahkan anaknya Ibn Abbas menjadi salah seorang ulama dalam kalangan para sahabat. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Jangan lupa jemput follow saya untuk perkongsian sirah yang lebih menarik. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Wallahu a'lam.